Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada 4 buah Mercedes. Ada satu unit memang betul-betul rare. Pernah dengar tak Mercedes pakai diesel? Jom saya tunjuk tuan-tuan. Yang 4 kereta ni semua model biasa je. W212 dengan W204. Tapi 4 kereta ni memang special. Harga special, unit special, color, interior, kosmetik, mechanical, semua special. Memang tip top lah. Mungkin yang ni tuan-tuan tengah cari kereta-kereta ni. Jom saya tunjuk. Yang pertama tuan-tuan, yang ini E250 1.8 CDI. Inilah Mercedes yang guna diesel. Okey. Yang ini 2.1 cc, minta maaf Yang ni 2.1 cc, guna diesel tahun 2009, E250 Avantgarde. Mai kita tengok sikit dalaman dia macam mana. Dalaman dia ke ala-ala AMG punya edition dengan seat bucket dia, dengan seat Alcantara dia, mileage pun tak tinggi mana, dengan steering 3 sport. So memang rare lah. Cushion seat macam AMG baru, steering 3 sport macam memang yang AMG lama punya model. Interior dia pun memang lain daripada lain, macam E250 lain. Dia macam dia kacuk dengan Avantgarde, AMG semua dia kacuk. Tiba-tiba masuk diesel. Harga saya nak buka dengan harga RM30,800 sahaja. Condition memang tip top. Nombor plate 2525. Siapa yang berkenan kena dengan nombor tu, terus angkat je tuan-tuan. Condition saya boleh cakap tip top. Right, info lebih lanjut boleh tanya saya. Tuan, Mercedes yang kedua, yang ini dah lah warna hitam cantik. Rim, mai tengok sikit dekat-dekat rim dia. Lain daripada lain. Masuk ke dalam, patut kembang keluar, memang cantik. Yang ini tahun 2013. Nombor plate pun kalau tuan-tuan boleh lihat dekat sini 2223. Okey. Yang ni E250 tahun 2013. Okey, spek Avantgarde. Kalau tuan-tuan mana yang berminat dengan seat warna cream ala-ala luar Man in Black tapi dalam jiwa orang kata jiwa soft dengan mileage 197 tak tinggi mana, tuan-tuan boleh datang kat sini. Saya nak buka dengan harga RM36,800 sahaja. Okey, memang tip top condition. Tadi saya dah test drive, cushion dia pun masih original, depan belakang cantik lagi. Yang ini ada panoramic roof atas, dekat atas tu ada panoramic roof, depan dengan belakang. Right, tuan-tuan, suspension semua cantik. Yang ni memang special lah. 4 unit ni semua special. Saya nak bawa tuan-tuan tengok lagi satu unit yang saya ada. Yang ini E250 tahun 2012. Saya nak bagi harga dengan RM36,800 sahaja. Sebab yang ini mileage agak rendah sikit, 147. Tapi dalaman dia all black susah kita nak dapat spek all black ni tuan-tuan. Gear 2012 semua gear dekat sini. Semua gear kat sini. Ya, dia punya interior memang sangat kemas lah. Saya rasa ni memang satu owner ni. Belum tengok grand, insyaAllah saya tahu satu owner ni. Tengok dari segi luaran, original cat dia. Dalaman interior dia cantik dengan rim tak ada cala bala. Tayar pun tebal. RM36,800 siapa cepat dia dapat. Okey, kita pergi seterusnya W204 kat luar. Okey, last but not least, yang ni W204 C250 tahun 2012. Yang ini spek Avantgarde. Grill depan dia dah tukar. Memang cantik. Kereta ni tak sempat polis, sebab tu tak sempat bawa masuk dalam. Tapi saya review je lah alang-alang tu kan. So kereta memang lawa ni. Kalau dah polish memang lawa. Luar warna granite grey, dalam dia colour brown soft. Yang ni spek Avantgarde, nampak tu ada steering 3 spoke. Lepas tu tuan-tuan boleh lihat lah, itu dia dah tukar Apple CarPlay lah. Memang cantik. Yang ni mileage pun rendah, tak silap saya. Yang ni 130 macam tu saja. So yang ini saya nak menjual dengan harga RM32,800 sahaja. Kereta betul-betul baru masuk. Yang ni atas semua kita boleh touch up balik. Kalau kita dah cantik-cantikkan balik, tinted semua memang macam gini tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, saya tunjuk sikit tuan-tuan macam mana nak datang ke ride motoring ni. Kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak datang, saya berada di Rawang, area Sungai Cho. Okey, 15 minit daripada Bandar Baru Selayang. Tuan-tuan, saya kat BM pun saya tengah banyak stok ni tuan-tuan. Okey. Mercedes, apatah lagi Mercedes. Berderet ni tuan-tuan. Macam Fiat ni pun saya jual. Kat dalam pun ada Mercedes. So, saya adalah specialist Continental. Saya kat sini as a sales advisor. Saya akan bagi tahu tuan macam mana penjagaan dia. Kita boleh datang sini, tuan boleh tengok kereta kita. Boleh bawa pergi bengkel juga. Untuk kita sama-sama check, kita transparent. Okay,
tuan ada bajet 25,000, tuan beli kereta 23,000, lagi 2,000 buat apa? Maintenance. Contoh, macam ni nak kena tukar minyak hitam, macam ni nak kena tukar sikit-sikit punya barang. Saya semua akan tunjuk benda tu. Kita transparent, kita akan ambil masa. No worries. Yang penting, saya kat sini nak tuan-tuan happy dapat kereta, okay? Ingat Continental, ingat Harriet, Rad Motoring. Okay, nombor ada kat atas, terus WhatsApp saja. Assalamualaikum.